Just road race macam tu je lah kot. Tak ada teruk sangat. Alhamdulillah. Okay. Apa yang best main motor? Apa yang best main motor? Apa yang best main motor personally bagi aku is the sense of freedom. The sense of freedom. Kau dekat luar tu, kau pecut. Bukan nak kata kau laju sampai membahayakan nyawa. Bukan. Kau rasa freedom bila kau bawa motor? Yes. Sebab aku tengok Mak Saleh punya channel main motor kan. Mostly dia orang panggil orang yang duduk dalam kereta ni manusia yang terpenjara. Dia cakap Cageman lah dia cakap. Apa lebih kurang macam tu. Aku tak pandai ingat Mak Saleh ayat dia. Okay. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia orang suka sangat menganjing. Kadang-kadang aku trigger lah. Of course lah. Macam bangke. Siapa suruh naik kereta? Cakap orang dalam kereta. Tapi of course lah, kalau aku penakut, so aku nak security, aku jaga kereta lah kan. Tapi tak kisah pun sebenarnya kau bawa motor ke, kau bawa kereta ke, as long as kau pandai jaga diri kat jalan raya, tak membesarkan orang, tak membahayakan nyawa, go ahead lah. So benda tu lah kau rasa freedom lah. Lagi selain tu, benda ni bila kita dah pandang tu macam ke arah freedom lah, macam berasa freedom tu, angin apa semua,